siapa yang berniat untuk melakukan kejahatan, berniat dan bernekat untuk melakukan kejahatan, untuk berbuat itu dan ini, termasuk menzalimi sesiapa sahaja, maka jika tidak berlaku kejahatan tersebut, maka dia tetap akan dikira berdosa atas niatnya itu. Wallahu a'la wa alam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Kabsyah Al-Anmari, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud ada 3 perkara yang aku bersumpah atasnya. Apa dia? Dan aku akan menceritakan kepada kamu suatu perkataan. Fahfazu, hafal perkataan ini, kata Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang aku bersumpah atasnya, dan aku akan ceritakan kepada kamu suatu perkataan, maka hafalkan. Baginda bersabda, pertama, harta seorang hamba takkan berkurang disebabkan sedekahnya, dan tidaklah seorang hamba terzalimi dengan suatu kezaliman lalu ia bersabar dalam menghadapinya, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Allah. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta, melainkan Allah bukakan baginya pintu kefakiran. Atau yang sama maksud dengannya, dan aku akan sampaikan kepada kamu suatu perkataan. Hafalkan. Baginda bersabda, sesungguhnya dunia ini hanya milik 4 golongan sahaja. 1, hamba yang Allah kurniakan harta dan ilmu, kemudian dia bertakwa kepada Allah, sambung silaturahmi, dan dia tahu hak-hak Allah yang perlu dia tunaikan. Ini orang yang paling mulia. Dia ada ilmu, dia ada harta, sontak bersama. Dia takutkan Allah, dia tunaikan hak sebaik mungkin. Ini orang yang paling mulia darjatnya. Kedua, orang yang ada ilmu tapi harta kurang, kemudian dengan niat, dia berniat selalu tulus mulus kerana Allah. Dia kata, jika aku ada harta, maka aku akan beramal seperti amalnya orang yang ada harta tu. Maka niat seperti ini, dia akan dapat pahala. Dia ada ilmu, dia faham nilai harta, tapi dia kurang. Dia berniat, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah aku dapat tender balok ni, contohlah, Allah, aku nak jadi macam tu, seorang tokek balok tu, kaya-raya tapi pemurahnya, tak ingin gitu. Tu kalau balok lah, kalau tak ada balok pun tak apa, contoh. Lah dia tak ada balok dah, itu contoh. Ya Allah, dia akan dapat, niat dia itu, dia akan dapat pahala sama seperti mana yang dia niat. Yang ketiga, seorang hamba yang dikurnia harta tapi tak ada ilmu. Itu masalah. Harta berlambak, ilmu tak ada. Lalu dia belanjakan hartanya sembrono, ikut suka dia, boros. Dia tak takut langsung kepada Allah dengan hartanya, ikut suka, labu. Haram ke tempat halal ke tempat semua dia, halam ke semua dia sapu. Maka dia tak tahu daripada hartanya itu ada hak Allah yang perlu ditunaikan. Dia banyak harta tapi tak ada ilmu. Maka Allah letakkan dia pada kedudukan yang rendah. Dan dia terakhir, harta tak ada, ilmu tak ada. Lagi tahu. Harta tak ada, ilmu tak ada. Dia hanya selalu berniat, berazam, andainya aku jadi gitu, aku jadi gini, aku jadi itu, aku jadi ini. Kalaulah aku banyak ilmu, kalaulah aku banyak harta, aku nak buat itu, nak buat ini. Maka niatnya dua-dua diletakkan sebagai niat orang yang berdosa. Ilmu tak ada, harta tak ada, tetapi berniat macam-macam, dan niatnya itu tidak memberi manfaat kepada dia walau sedikit pun,
kerana niatnya tidak diimbang dengan ilmu. Wallahu a'lam wa alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu ومن الذي سألك فلم تعطه ومن الذي استعان بك فلم تعنه ومن الذي توكل عليك فلم تكفيه يا غوثا بك استغيث أغثنا يا مغيث واهدنا هداية من عندك واقضي حوائجنا واشفي مرضانا واقضي عنا ديوننا واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا في حق القرآن العظيم والرسول الكريم الله وأعلم حيث يجعل رسالته آمين. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, rahimakumullah. Saya ajak diri saya dan semua, mari sama-sama kita zahirkan rasa syukur pada Allah dan kita pasang niat sama-sama kita menelaah kitab Riyadhus Salihin untuk kebahagiaan kita, dunia kita dan akhirat kita kerana Allah, kerana menuntut redanya, sambil-sambil kita beriktikaf di dalam rumah Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab bernama Riyadhus Salihin yang ditinta dan disusun oleh Al-Syekhul Imam Al-Allamah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Mira bin Hasan bin Husain bin Hizam bin Muhammad bin Jum'ah An-Nawawi Al-Syafi'i Syekhul Islam wa Ustadzul Mutaakhirin, yang sama-sama kita baca kitab ini yang ditulis oleh ulama besar pendukung mazhab Syafi'i, wafat sekitar tahun 676 Hijri dan kematiannya pada malam hari Rabu daripada bulan Rajab, dan ditanam di negeri tempat asalnya, iaitu di bumi Syam.
kita sampai kepada hadis yang keempat di bawah bab ihdar an-niyah, di bawah bab ikhlas dan menghadirkan niat pada semua aktiviti dan perbuatan kita, percakapan kita, sama ada ia adalah perihal yang tampak atau perihal yang tersembunyi. Kita sampai pada hadis yang keempat, wa an Abi Abdullah Jabir, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghadatin faqal inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr rawahu Muslim. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر أو كما قال. Hadis yang berada di hadapan kita ini, Al-Imam Nawawi letakkan ia di bawah bab ikhlas dan menghadirkan niat pada semua perbuatan, percakapan, sama ada ia hal yang tampak atau hal yang tersembunyi. Hadis yang keempat ini bermaksud daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma berkata ia, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Maka bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut berperang. Namun tidaklah kamu yang ikut berperang dan tidaklah kamu yang ikut berperang melewati suatu jalan atau menyeberangi suatu lembah, melainkan pada hakikatnya mereka sentiasa dianggap bersama kamu. Di antara mereka tidak ikut berperang kerana sebab sakit, dan dalam riwayat yang lain disebutkan melainkan mereka dianggap selalu bersama kamu dalam memperoleh pahala. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Manakala dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bahawasanya bercerita ia, yakni Anas ibn Malik, saat kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada beberapa orang, kata Nabi, sesungguhnya ada beberapa orang yang kita tinggalkan di Madinah, namun tidaklah kita menempuh jalan di pergunungan atau menyeberangi lembah, melainkan mereka sentiasa menyertai kita. Hanya sahaja kerana mereka tertahan oleh disebabkan uzur yang syar'i. Baiklah. Hadis depan kita ini ialah satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkannya ketika pulang daripada peperangan Tabuk.
salah satu peperangan terakhir dalam Islam. Yang peperangan ini merupakan satu peperangan yang paling sukar dalam sejarah Islam. Namun peperangan ini tidak terjadi di perbatasan Rom kerana tentera-tentera Rom didapati berdiam diri sahaja dan seolah-olah mereka mengalah. Oleh yang demikian, Baginda sallallahu alaihi wasallam membuat putusan untuk kembali sahaja ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan pulang ke bumi Madinah daripada bumi Tabuk yang sekitar 1000 kilometer jauhnya, dalam waktu yang amat panas, di musim yang kering dan di waktu yang sukar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke bumi Madinah, hampir-hampir sampai ke bumi Madinah, maka di antara mercu tanda yang menunjukkan bahawa Madinah sudah hampir adalah tampaknya Jabal Uhud. Kerana di antara salah satu jalan untuk masuk ke Madinah antaranya adalah melalui sekitaran Jabal Uhud. Dan apabila Nabi lalu berhadapan dengan Jabal Uhud, Baginda pun bersabda, ini Tabah, ini Uhud, bukit Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Nabi kata ini Tabah. Tabah ini adalah salah satu nama Madinah. Asal namanya Yathrib, kemudian Tabah, kemudian Tibah, kemudian Madinah. Dan sesiapa yang memanggil Madinah dengan nama Yathrib amat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan, tak lama lagi kita akan sambut Ma'al Hijrah, maka akan diperihalkan semula perjalanan Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Sesampainya Nabi ke Madinah, Nabi kata ini Tabah, hadza Jabalun, ini satu bukit namanya Uhud. Uhud ini Nabi kata bukit yang yuhibbuna wa nuhibbuhu, bukit yang kami, yang dia sayang kita, kita pun sayang kepada dia. Seolah-olah seperti Jabal ini, bukit ini adalah makhluk hidup yang berperasaan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada riwayat menyebut sesampainya Nabi daripada Tabuk melewati bumi Uhud, melantasi Uhud, sesampainya di pinggir Madinah, maka wanita, kanak-kanak dan masyarakat Madinah menyambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Lantas mereka mengalunkan satu qasidah yang masyhur, Tala'al badru alaina, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ungkapan ini bukan sahaja kita dengar dan dilantunkan sewaktu Nabi datang daripada Mekah, malah ia juga dilantunkan sewaktu Nabi pulang daripada bumi Tabuk. Baiklah, Nabi sesampainya di bumi Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang nak sampai di bumi Madinah, Nabi terkenang-kenang ada orang di bumi Madinah yang mereka ini berhasrat besar untuk berperang. Mereka ini berkeinginan tinggi untuk bersama-sama Nabi melaksanakan jihad fi sabilillah. Mereka tidak mahu ketinggalan, namun apakan daya,
Di antara mereka ada yang uzur. Di antara mereka ada yang tidak berkemampuan menurut syarak, tidak memungkinkan pergi berperang. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wajah-wajah mereka yang tidak dapat menyertai, ada yang menitis air mata, yang tidak dapat menyertai kedapatan dan tampak di wajah mereka kelukaan dan kesedihan yang maksimum. Maka Anas ibn Malik menerusi riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang kita baca tadi. Nabi mengungkapkan dalam hal ini sewaktu pulang daripada perang Tabuk, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kala pulang daripada peperangan Tabuk, maka hampir kepada Madinah, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan hadis seperti mana yang kita baca tadi, iaitu di antaranya Nabi menyatakan bahawasanya sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa golongan yang tetap bersama kamu, wahai sahabat-sahabat semua yang pergi berperang ini, iaitu di mana saja kamu jalan, kamu rentas lembah, mereka ada bersama kamu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana boleh mereka ada dengan kita walhal mereka di Madinah? Maka kata Nabi, padahal mereka itu tak hadir kerana dihalang oleh keuzuran. Nak ceritanya dalam apa hal sekalipun uzur syar'i, maka sesuatu yang diiktiraf di dalam syarak. Baik, mari kita baca secara pelan-pelan, untai-untai kata orang Perak, apa yang dikendaki dalam hadis ini yang memperihalkan tentang isu niat, menghadirkan keikhlasan, menghadirkan niat dalam semua amalan kita. Hadis ini diriwayatkan jika menerusi jaluran Imamul Muslim, diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang agung namanya Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia sahabat, ayahnya juga sahabat. Dikatakan bahawasanya Jabir ini adalah sahabat yang terakhir wafat di bumi Madinah. Dia adalah sahabat yang terakhir wafat di bumi Madinah. Adapun Anas ibn Malik yang terakhir wafat di bumi Kufah. Nikmat hidup, usia panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tu. Jadi kalau kita nak doa umur panjang, doalah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu. Jangan doa panjang umur je. Bila doa panjang umur je barangkali dapat panjang umur, tapi panjang faedahnya kurang. Udah tua-tua pun merenduk lagi, rugi. Jadi jangan gitu. Doa agar Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Maka Jabir bin Abdullah ni di antara satu perkara yang menimpa, ujian yang menimpa dirinya adalah di akhir usianya matanya kabur, tak nampak. Dia antaranya Allah uji dia. Dalam satu hadis qudsi, siapa yang Allah ambil dua matanya, dia bersabar, maka Allah akan masukkan ia ke dalam syurga. Dia dalam hadis qudsi sebut. Pasal berbetulan cerita sahabat Nabi ni namanya Jabir bin Abdullah, waktu akhir usia dia matanya tak nampak. Tak tahulah sebab apa, tapi tak nampak matanya. Dan ana relatekan dengan hadis Nabi itu, hadis qudsi yang disebut dalam hadis qudsi itu, siapa yang hilang habibatani, dua matanya buta, kabur, tak nampak.
sabar dia, ya Allah, ya Tuhanku, menerima dengan penuh kesyukuran dugaan Allah ini, maka akan dimasukkan ia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dalam hadis Nabi ini, Jabir bin Abdullah pun memperihalkan, dia kata kami berpergian bersama Nabi dalam salah satu perang namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk ini antara Syam dengan Madinah. Jauh. Perjalanannya subhanallah. Kalau tuan-tuan ada rezeki nak pergi bumi Madinah, sewa GMC boleh pergi, bayar lebih kurang 700 rial bayar. Kalau nak murah lagi boleh pergi, tapi tak sampailah. Jadi bayar biar pada sampai bumi Tabuk. Dan dalam perjalanan ke Tabuk tu, tuan-tuan akan jumpa satu perkampungan Madain Saleh. Di situ kalau pergi kena, sebaiknya sunat je berjalan laju, tak singgah terus. Kerana dia tempat diturunkan azab kepada kaum Nabi Saleh. Ya Allah, ya Tuhanku, nanti kita cerita panjang-panjang insya-Allah. Kata Jabir bin Abdullah, kami bersama Nabi dalam peperangan, di satu peperangan, iaitu peperangan Tabuk. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang lelaki, di sana katanya yang tidak ikut serta dalam berperang. Dalam perang Tabuk ni ada yang uzur tak pergi, dan ada yang tuang tak pergi. Panjang cerita perang Tabuk ni. Di antara yang paling syuhur tak pergi ialah Ka'ab ibn Malik, Hilal bin Umayyah, ada 3 orang. Dan akhirnya mereka diboikot 50 hari 50 malam sebagai penalti kerana kecuaian untuk hadir. Dan terbit daripada cerita ini, satu benda yang paling besar adalah setiap orang dalam mengejar kelebihan akhirat jangan tercicir. Itu dia punya faedah paling besar dalam perang Tabuk ini. Siapa yang dianugerahi pintu kebaikan, maka jadilah manusia yang berkejaran untuk merebut kebaikan itu. Jangan jadi orang yang tercicir. Melainkan mereka yang tak dapat ikut bersama ini kerana uzur, melewati gunung, melewati wadi, mereka ini sebenarnya beserta. Yang ni orang yang tak pergi kerana uzur ini, sebenarnya mereka beserta dengan sahabat-sahabat yang pergi. Cumanya mereka itu tak nampak batang tubuh, kerana mereka itu sebenarnya berada dalam kondisi uzur syar'i. Itu saja. Baiklah. Maka apabila kita meneliti hadis yang mulia ini, maka kita akan melihat beberapa perkara utama. Pertama, sekali kita nak sebut bahawa apabila orang yang sudah berniat, sebab itu Imam Nawawi letak hadis ini dalam bab niat, kerana hadis ini memperihalkan niat yang merupakan satu kata kunci besar. Ada ulama menyebut bahawasanya dalam hadis ini, sesiapa yang sudah berniat untuk nak berbuat satu-satu amal soleh, sudah berniat, niatnya niat yang nekat, bukannya sekadar lintasan, tetapi tiada kesungguhan. Dia bila kita berniat, kita kena ada kesungguhan nak buat. Maka kata ulama, sesiapa yang sudah berniat untuk melakukan satu-satu amal saleh, namun dia tak mampu untuk melakukannya,
disebabkan ada rintangan yang dipanggil uzur syar'i, maka malaikat akan mencatat baginya pahala atas apa yang dia niatkan. Satu. Ingat, di satu perkara yang terbit, yang dominan daripada pernyataan hadis yang kita baca tadi. Dan hadis ini dia cerita tentang bahawa isyarat bagi mana-mana yang orang yang keluar berjihad fi sabilillah, maka orang yang keluar berjihad ini pastinya dia akan menempuh kesukaran. Sama ada menuruni curam, menaiki bukit bukau, atau merentasi apa-apa lokaliti pun, maka dia akan mendapat pahala sepanjang dia menempuh perjalanan yang sukar itu. Dua. Ini kita boleh kiaskan tentang apa yang kita buat seharian. Sama ada kita datang masjid, bukan senang. Ada orang datang masjid, niat sahaja sudah dapat pahala. Niat bersungguh, niat pergi masjid, mandi pun belum, kain pelekat tak pakai, itu tak jadi. Ini bersungguh dah, dengan pakainya, kainnya, dengan pakai itunya, dengan ini, semua siap. Nak bertolak, sekali kencing tak tuh pula masuk bilik ayah. Masuk bilik ayah, Allah, kalau dah masuk, payah keluar. Maka orang habis jemaah, tak dapat nak pergi, kemampuan nak mengejar jemaah tak mampu kerana uzur, tak apa. Dia akan dibayar, dicatat atas apa yang dia niatkan. Namun keistimewaan, contoh, sesiapa yang nak datang ke masjid dalam keadaan dia cukup sukar, pergerakannya terbatas, kederatnya kurang, kemampuannya terhalang, tapi azam dan kesungguhan datang juga, berjalan bertatih, pakai tongkat, turun rumah, naik bukit, lintas jalan sampai ke masjid Mengah. Setiap kesukaran itu dia akan dapat pahala. Setiap pergerakannya, perjalanannya, kesukarannya dalam perjalanan dapat pahala. Niatan pun dapat, langkahan pun dapat, penunaian solat pun dapat. Kesemuanya dicatat oleh malaikat akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka yang tidak ada keikhlasan itu tolak tepi. Baik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara pukal kita ambil maklum bahawa hadis ini cerita tentang perihal orang yang tak dapat pergi berperang duduk di Madinah kerana uzur. Daripada hadis ini maka terbitlah beberapa perkara yang kita akan berkongsi bersama. Maka disebut dalam hadis yang kita baca tadi, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Kan dalam hadis tu Nabi sebut, tidaklah kamu, yakni yang ikut berperang melewati satu jalan, menyeberangi suatu lembah, melainkan pada hakikatnya mereka yang tak hadir itu sentiasa dianggap bersama kamu. Kenapa? Kerana mereka itu memang sungguh-sungguh nak pergi, sungguh-sungguh nak berbuat amal saleh, sungguh-sungguh nak berjuang pada jalan Allah. Tetapi mereka tidak mampu kerana barangkali uzur dek sebab tua, barangkali uzur kerana ada orang sakit yang mereka perlu jaga, hatta terpaksa menjaga kedua ibu bapa mereka. Menjaga kedua ibu bapa mereka lebih penting, lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Itu jihad. Kita barangkali kat rumah ada mak ayah kita yang dah uzur tumpang rumah kita. Kadang-kadang mereka ini uzur sungguh, tak boleh tinggal. Jangan kecewa, jangan sedih. Hadis ini penenang kepada kita.
Kalau dulu kita adalah orang yang memang istiqamah, memang lazim menghadirkan diri di rumah Allah, contohnya kita orang yang paling lazim mengaji, berkuliah, dengar, tak pernah miss, usaha sungguh-sungguh, tapi dek kerana terpaksa memelihara kedua ibu bapa kita, memelihara orang yang sakit di rumah kita, terhalang untuk kita hadir. Percayalah, hadis ini menjadi penenang kepada jiwa kita, bahawa kita akan dapat pahala sama seperti ketika kita hadir, kerana kelazimannya kita dengan amal-amal saleh tersebut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah wa azza wa jalla. Baiklah, Nabi kata, mereka yang tidak hadir itu selalu bersama kamu dalam memperoleh pahala. Maknanya sahabat yang susah-susah tu turun naik, angkut barang apa semua tu, yang tak hadir tu sama macam kamu memperoleh pahala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pahala berbuat baik akan diperolehi sama dek kerana asalnya kena rujuk apa dia? Niat. Pentingnya niat dalam setiap gerak kerja. Kalau tidak ada niat, maka tak akan dapat sharing sama. Tak. Sebab itu setiap amal yang kita nak buat, jangan lupa sertakan dengan niat. Kalau tidak di permulaan, di pertengahan. Kalau tidak di pertengahan, di penghujung, supaya niat kita sentiasa konsisten. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, uzur ini satu benda yang Allah anugerahkan pada manusia, yang merupakan suatu yang kita rasa menyukarkan kita, menyedihkan kita, dan membuat kita sengsara. Tetapi di ujung sana, ingat, setiap anugerah Allah kepada kita, wa imma berupa bencana atau sakit, di hujung sana sebenarnya tersemat satu hikmah yang tidak dapat dicapai oleh akal untuk kita memikirkannya. Allah memberikan sesuatu kepada manusia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, apabila seseorang itu berniat untuk berbuat soleh, kata Nabi, idza maradal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seseorang itu sakit, atau apabila seseorang itu bermusafir jauh, maka ditulis baginya pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika dia itu tidak bepergian dan ketika dia tidak sakit. Kita musafir jauh, contohnya pergilah ke mana yang harus, di Kuala Lumpur, atau kita pergi ke mana-mana lah, pergi ke Iran ke, pergi ke mana ke, pergi ke, yang dengan syarat pepergian itu ialah musafir yang diharuskan dalam syarak. Kita akan tinggal beberapa amalan-amalan baik yang kita buat sewaktu kita tidak bermusafir. Tetapi amalan-amalan yang kita tinggalkan itu, insya-Allah dapat pahala sama seperti ketika kita tidak bermusafir, walaupun ketika itu kita telah bermusafir atau sedang bermusafir. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata ulama, seseorang yang lazim melakukan amalan-amalan sunat, tiba-tiba dia tak boleh melakukan amalan sunat kerana terhalang. Ya Allah, ya Tuhanku, dia tetap akan dapat seperti mana yang akan dia dapat, telah dia dapat ketika dia sihat terdahulu. Lah ni tengah sihat, betul lah betul. Ana try and error, tengah sihat. Ketika kita sihat, kita diberi ruang dan peluang untuk mempelbagaikan amalan sunat
yang menjadi penanda aras dekatnya kita dengan Allah. Tapi bila dah sakit, tangan dah masuk jarum, mulut dah masuk jarum, hidung makan pun ikut jarum, ikut hidung. Bila kita rasa gitu, keinginan nak, masa itulah keinginan kita begitu kuat. Nak buat itu, nak buat ini, tapi apakan daya, kederat dah tak ada. Halangan sudah kedapatan pada diri kita. Maka ketika itu akan diimbang. Kalau dulu waktu kamu sihat, kamu orang yang lazim berbuat amal-amal, termasuk amalan sunat kamu tak tinggal, sunat rawatib kamu tak tinggal, puasa sunat kamu tak tinggal, bangun malam kamu tak tinggal. Tapi ketika kamu sudah sakit, kamu tak mampu untuk berbuat sedemikian dengan sempurna. Namun Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya akan memberi imbalan sama. Walaupun ketika kamu sakit, kamu tak dapat melakukan sedemikian, Allah akan bagi imbalan yang sama seperti mana ketika kamu sihat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ketika kita berniat, ada satu benda besar yang memungkinkan kita dapat kecap pahala. Walaupun kita tak dapat berbuat perbuatan itu kerana kita letih, kerana kita tertidur, kerana kita sakit. Apa dia? Keazaman untuk buat. Ada orang bertahun-tahun asal tidur malam je, maka dia pasang niat nak bangkit qiyamul lail. Udah 4 tahun tak pernah bangun semalam pun. Kenapa? Kerana dia hanya berniat tapi kesungguhan tak ada. Dulu-dulu tak ada jam. Rupanya ulama dulu dah ajar dah cara nak bangkit berasaskan pada kaedah istiqra'i barangkali. Baca 10 yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. 10 ayat terakhir baca, berazam nak bangkit. Itu baru betul azam, baru betul nekat. Orang dulu-dulu pernah hajar tapi tak betul tak idak lah. Dia kata tepuk bantai. Kalau nak bangkit pukul 4, tepuk 4 kali. Dia ajar gitu. Jadi try lah tepuk 4 kali. Nak bangkit pukul 4, sekali kat bantai ada semut, tambah lagi tepuk 3. Bukan pukul 4 campur 3, 7 pukul sedar. Itu hanya kaedah, entah betul tak tidak. Tapi baca 10 yang terakhir daripada suratul Kahfi itu salah satu yang diajari oleh para ulama. Bagus untuk kalau kita nak bangun awal. Dan pembacaan itu adalah satu tanda kita bersungguh. Bukan sekadar niat, tapi kesungguhan untuk berbuat amal saleh. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam kita nak menunaikan keibadat-ibadat yang diwajibkan ke atas kita. Istilah uzur syar'i ini suhur. Tetapi ulama berbicara berkenaan dengan apa yang dikatakan uzur syar'i. Uzur syar'i ini ialah keuzuran yang diharuskan oleh syarak untuk meninggalkan sesuatu perkara yang diharuskan oleh syarak, yang tidak memungkinkan dia melakukannya. Orang perempuan yang paling senang uzur syarak itu haid, nifas. Ini adalah anugerah Allah kepada mereka. Dan disebut ulama, bagi orang yang lazim, orang perempuan yang lazim berbuat amal saleh ketika dia sihat, uzur sahaja dia dapat pahala sama macam ketika dia sihat. Kita orang lelaki tak ada haid, tak ada nifas, tak ada apa. Ana pernah tangkap seorang tengah beli dekat
nasi wanggil, nasi ganjang. Dia beli bulan puasa empat nasi. Anak kena dia. Setahu saya dia baru kahwin, dia tak ada anak. Dia beli 4 sekali. Tengah hari. Bila saya nampak dia nampak saya. Jadi dia kejar saya. Dia yang kejar saya, bukan saya kejar dia. Dia kata, "Ustaz, ini orang rumah uzur." Dia kata, kita tanya pun tidak, apa pun tidak, dia sendiri yang jawab. Orang rumah uzur, kita terkenang berapa banyak orang rumah dia. Kita baru tahu orang rumah dia satu. Tapi berapa ramai yang uzur? Tak. Oleh kerana dalam bulan yang mulia kita pun malaslah fikiran negatif ini. Wallahu alam ikutlah koma. Tetapi nak meletakkan satu penanda aras uzur itu bukan sekonyong-konyongnya, bukan semudah-mudahnya, tak. Kenapa tak datang masjid, Yop? Awak sakit. Apa sakitnya? Nampak elok je. Sakit hati bukan uzur syar'i. Kena ingat tu. Walaupun dia sakit hati ke Pak Imam, tapi itu bukan uzur syar'i. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuk dah waktu. Tak ada nak tutup. Azan dulu ya, azan dulu. Lepas azan kita sambung sikit terhenti.